Allah takdirkan dia duk suka buat apa, Allah matikan dia tengah dia buat. Jadi kita ni kena sentiasa dekat diri dengan masjid. Ada tu pakcik tu, saya kuliah di satu tempat. Masa cuti sekolah, anak-anak dia balik main apa-apa, dia kata, "Pak, jom sehari malam kita pergi makan tom yum." Dia kata, "Tak boleh, aku nak kena pergi masjid." Dia kata, "Anak tak apa, hari-hari pergi, kami pun balik bila-bila sekali lah. Kan? Jom malam ni kita pergi makan." Dia kata, "Kalau nak pergi boleh lepas isyak." Oh, betul lepas isyak takut dia kedai nak tutup lah. Dia kata, "Macam tu lah, tak apa, hangpa pergi, bawa mak hangpa pergi. Aku tak boleh pergi. Kalau aku tak pergi masjid, Ustaz, siapa nak tarik meja kuliah Ustaz?" Dia duk nampak benda tu. Padahal kalau dia tak pergi, ada je orang ni boleh tarik meja kuliah Ustaz tu. Masjid kan dia pun ditarik main ke depan sikit kan. Jadi dia pun kata, "Tak apa, hangpa bawa mak hangpa pergi. Hampa beli bungkus nak bapak makan." Tu anak dia pun pujuk-pujuk dah tak mau ikut. Dia pun pergi ya. Depa keluar pergi makan, dia pergi masjid. Azan, dia bilal. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, ba'diyah maghrib. Lepas tu dia bangun, dia nak pergi tarik meja kuliah. Masa dia duk jalan pergi tu, jatuh mati dia. Jatuh meninggal. Allah takdirkan dia duk suka buat apa, Allah matikan dia tengah dia buat. Ada tu Pak Haji, Pak Imam di Teluk Air Tawak. Saya mengajar di sana tahun 2012 lah tak silap saya. Dia selalu peringat jadual kuliah. Saya kuliah di sana tiap-tiap hari Isnin lah, Isnin pertama kedua. Beberapa bulan yang lalu, bulan 10 ke kalau tak silap saya, pukul 6 petang dia hantar mesej kat saya, "Ustaz, malam ni kuliah on ke?" Pak Imam ni dia rapat dengan saya. Rapat lah, dia umur kat 80 lah, 70 lebih lah, 78 macam tu lah. Pergi kuliah selalu bagi macam-macam. Bagi mamplam, kuah rojak, bagi udang besar-besar, macam-macam bagi lah. Kira tiap-tiap minggu pergi kuliah macam-macam dapat. Saya pula duk bawa kereta, saya tak tengok WhatsApp tu. Saya memang duk on the way nak pergi dah, duk turun jambatan lah apa-apa semua. 6.30 kot, 6.36 macam tu saya reply dah. "Waalaikumsalam Pak Imam, on malam ni." Pasal rapat. Tak payah nak cerita panjang lah kan. Saya pula jawab, "Waalaikumsalam Pak Imam, on malam ni." Saya sampai dengan pukul 7.05, saya nak pergi surau tu. Di tepi jalan ni saya tengok kereta polis mau ramai orang, mau ramai. Saya tanya insiden apa ke, aku dah lambat lah ni kan, jalan jam lah. Saya pun potong terus pergi surau, sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, bapak, "Ustaz, Pak Imam meninggal Ustaz kat tepi jalan." Dia keluar, bila saya reply mesej dia, "Habaq bini dah ni Ustaz nak main ni, hampir siap cepat." Bini dia pun siap, dia pun siap, naik kereta pusing keluar kat depan rumah nak pergi surau, kena heart attack. Yang sakit dah, dia parking kereta tepi, meninggal dalam kereta. Tadi pukul 6 dia hantar mesej kat saya, dia tahu ke dia nak mati. Saya yang jawab mesej dia 6.40, saya tahu ke saat bila saya nak pergi kuliah tu dia akan mati sebelum saya kuliah. Kan? Saya pun tak tahu. Itulah hakikat kematian. Kan? Jadi sebab tu bila kita hidup atas dunia ni, apa bekalan yang kita nak bawa balik? Kan? Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata orang yang cerdik ni, orang yang akan sentiasa muhasabah diri dia. Dia akan muhasabah ni, aku rasa ni macam sembahyang sunat tak apa nak cukup. Ya, aku rasa ni macam Quran tak apa nak cukup. Aku rasa benda ni nak kena pulun, nak kena buat. Aku rasa benda ni nak kena tambah. Oh, benda ni nak kena korang cakap hal-hal orang ni, kalau boleh aku tak mau dah nak bercakap. Benda-benda tak elok ni dah tak mau nak dengar. Dia kena sentiasa muhasabah diri dia. Dan dia sentiasa kena mempersiapkan amal dia supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.